let me down. Ui, akhirnya sekolahku, syurgaku. Uish, cantiknya rumah kat sini. Semua kau nak. Jap. Mika dah panggil tu kan? Ya Mika, sabar. Ui, jap. Tutup jap. Nak tipu masuk. Korang kat sini ke lah? Kenapa tak pergi sekolah? Korang ni. Dah malah kau ada sorry lah. Aku baru nak fashion tadi. Apa kau pun dah lambat hangat ni Mika? Sekolah kita dekat sana, bukan kat sini. Salah je kau ni Mika. Mika? Basikal ni kena batu ke Mika? Macam demam ni. Apalah. Okey, mantap Mika. Mantap lah. Masuk cepat. Okey, cikgu. Masuk kelas. Kau nak masuk kelas lagi ke? Jap. Kelas kita first satu matematik kan? Sini lah. Okey. Allah, shadow sangat ni. Tak perlu pula. Cikgu, hari ni kita belajar apa cikgu? Okeylah murid-murid, hari ni cikgu nak ajar matematik Luffy, okey? So, kalau korang nak jadi gelap jadi tu, korang kena pandai matematik. So, matematik, cikgu tumbuk ada sepuas-puas. Macam kau tahu, cikgu panggil Zoro. Okey? Ui, macam tu sekali. Nak lebih cikgu ni. Tak apalah. Okey, cikgu. Matematik pertama apa? Apa cikgu? Okeylah murid-murid. Sekarang ni subjek paling misteri. Matematik. Cikgu garang tapi tak garang. Okey? So, 1 tambah 1 berapa? Manis jawab. Salah, lagi kan salah. Zikri jawab. 2. Okey, betul. Duduk. Ui. Apa ni? Duduk. Salah. 100 tolak 1? What? Zakwan, pergi. Zakwan. 1 tolak 1, Zakwan. Mengerikan. Otak aku pecah. Kosong, betul. Lagi kan betul. Okay, next. Kita kasih 3 tambah 3. Siapa dapat jawab? Cikgu belanja. A, B, C, D, E, F, G. Mika, ke depan. Zikri, Manas, Gaza, bukan kamu. Semua bukan kamu. Mika lah. Cikgu rotan guna tangan panjang cikgu kang. 6, bukan. Lagi kan betul. Okey lah budak-budak. So, dah dengar loceng tu, semua boleh pergi rehat. Okey, dah rehat. Cikgu tu kat situ. Aku ada cadangan yang lagi best. Cikgu kat sana. Okay, harap cikgu tak ke atas. Wah, geng. Ni kenapa ada cikgu ni? Ada cikgu lah. Geng. Mika, sini Mika. Mika, Zikri, Gaza, sini. Aku bincang kan. Apa kata kita? Ada cikgu pula nanti kau tahu. Cikgu tak ada apa saya tu je nak beli makanan. Ya, tak ada apa-apa. Kami kan budak paling genius kat sekolah ni. Dan cikgu pula. Sini tandas weh. Baju tandas. Okey. Ya, saya usah tandas. Mika, Zikri. Nak bincang something ni. Okey, geng. Aku bincang. Kita jatuh. Kita jatuhkan pula. Apa kata kita bunuh cikgu menggunakan prank. Macam
Okay. Tak ada apa sini. Okay. Nanti kita bincang balik. Okay. Apa semua ni? Dengar dah bunyi habis loceng rehat tu. Jom masuk. Jom. Dah kenapa pergi tutup lampu ni? Sampai pergi tutup. Okey. Dia datang. Apa tutup dia? Selamat pagi, cikgu. Okey semua, hari ni ada ujian matematik. Siapa gagal? Kena rotan. Okey. Gaza datang sini. Gaza sini Gaza. Bagi semua kertas ni dekat murid-murid. Dekat kawan-kawan kamu, okey? Okey, cikgu. Uish, ujian matematik. Aku tak tahu dah ada hari ni. Saya tumbuk kalau kamu gagal. Okey Gaza. Thank you. Uish. Ni kalau gagal ni, pisang aku. Kena tarik aku punya otak ni. Macam mana ni? Okey. Semua dah dapat? Dah. Cikgu. Okey, boleh. Pergi. Silakan. 5 minit je tau. Okey, semua dah boleh salin sekarang. Tulis nama dulu, okey? Cikgu. Okey. Apa ni? 100 darab 100. Aku tak tahu. Aku jawab 3 je lah. Ya. Cikgu. Okey, mantap. Sikit lagi. Okey semua. Dah nak tamat sikit lagi. 30 minit lagi dah nak habis tamat. Ujian kamu kali ni. Okey, cikgu. Aduh, macam mana ni? Okey. Okey, siap. Cikgu dah siap, cikgu. Okey, semua boleh. Okey. Aduh, aku terasa macam gagal lah pula. Tak apalah kalau gagal pun aku. Aduh, is okey tak? Okey je. Okey je. Okey semua, pergi ke dewan ada acara sukan untuk dia beritahu bila. Okey, jadi semua boleh beratur ke depan kelas. Kita akan pergi ke dewan. Okey? Okey. Beratur ke? Alah, beratur lah pula. Malas tu ya. Beratur ke? Hafiz kena beratur, Fi. Bukan masuk terus, nanti kena rotan. Degil lah korang ni. Kita masuk je lah. Aku duduk kat belakang lah. Nika. Aku tahu nak buat apa. Nika. Gaza. Nama cikgu. Nama cikgu. Diam. Okey. Okey. Aduh. Ya. Tak ada apa-apa, cikgu. Tak ada apa-apa. Okey, Semua, hari ni kita akan cikgu nak beritahu bahawa sukan korang akan dibuat pada hari Khamis. What? Hari Khamis? Aduh, hari Khamis ke? Aku tak ada hari Khamis ni. Kau gembira Zikri? Kau ni. Macam mana ni Mika? Acara rumah sukan Bukan cikgu? Ya, acara rumah sukan. Aduh, okey. Dah semua boleh balik ke rumah untuk bertraining lah katanya. Okey, sekian, terima kasih. Aduh, baliklah pula. Macam mana aku nak bincang? Mana Mika, Gaza, Zikri? Mika, Gaza, Zikri, sini. Geng, sini geng. Aku nak bincang ni. Sini. Macam mana ni, Macam bising. Macam mana ni, Aku
Macam mana kita nak prank cikgu ni? Macam mana Jadi, macam mana ni? Ada jalan lain tak? Aku tahu. Apa? Macam mana? Geng, kau tahu? Apa kata kita cakap dekat cikgu, ada orang terompak ke atas hujan kita. Lepas tu, kita tolak dia sampai jatuh. Macam, okey. Boleh rancangan idea juga. Kau ni Mika. Okey lah, kita balik dulu sebab pun dah malam dah ni. Jadi korang juga pergi rumah aku. Jom. Apa saya kat sini oi? Korang ni ngintip kami tu. Jom kita gerak. Cepat balik. Cepat. Gini lah geng. Apa kata rancangan Mika tu berjaya. Tapi kita tak payah macam tu je. Siapa kat sini ada laser? Ataupun alat pengesan? Kita boleh tahu aku. Zikri, atas. Atas. Tunjuk. Apa barang pengesan kau? Kita nak bunuh cikgu. Wow, bapak kau teknologi kan? Mantap, bagi aku. Bagi aku. Okey. Benda ni kita kesan dekat cikgu. Dan nanti laser ni akan dekat ontak cikgu. Bagi tu jatuh. Satu lagi. Waktu cikgu jatuh, kita letak pancake dekat muka dia. Siapa ada pancake? Siapa pandai buat pancake? Zikri, bagi tu. Bagi toki. Bagi aku. Aku ada idea dengan walkie-talkie kali ni. Walkie-talkie ni kita menggunakan untuk kita call. Okay. Tahu tak? Bukan sleep call, bukan apa. Tapi kita gunakan ni untuk perbincangan kita. Okay, geng? So, esok ada pertandingan sukan. Okay? Jadi, aku nak korang jangan sukan. Kita prank cikgu sampai mampus. Okay dah? Dah. Zikri, Gazah, Busrai. Mika, Toki semua ada kat korang? Okay dah. Gazah, Busrai. Sekejap aku buka kunci. Okay dah. Go. Dah, go. Kita sedia untuk esok. Dah, Mika. Mana Mika? Weh, aku tahu lah kau hitam, saya. Okay, dah jom. Kita naik atas. Kita tidur untuk esokmu. Weh, ya. Okay, Mika. Sekarang ni kita dah siap. Kita gerak serang. Cepat. Kalau gerak lambat, tak jadilah prank kali ni. Tuan. Aku tak nampak. Tolong. Aku tak nampak. Pasal lampu. Tolong, aku tak nampak. Sana. Ni pun. Okey. Mana ada Zikri tak? Mana Gaza ni? Yang kita nak buat prank. Tak apalah. Kita gerak je. Kita jalan kaki je. Dia gerak. Cepat. Aku segera kat sekolah dah, geng. Jadi let's go. Assalamualaikum, cikgu. Okay, esok. Gaza. Mika. Zikri. Ingat apa plan kita kali ni? Ingat Okay, kita berpecah. Kita guna ni walkie-talkie. Semua berpecah. Kita tunggu je cikgu. Kalau cikgu pergi ke tempat yang korang pergi, panggil aku. Aku dekat luar sekolah. Belakang luar sekolah. Okay. Geng. Semua okey? Tak ada apa lagi ya? Okey. Okay, mantap. Jadi, alat ni, aku boleh mesan. Cikgu. Start. Afi, Najmi, apa saya kau nak sini? Hai. Kenapa ni?
Kenapa kat sini? Oh, tadi aku ambil angin je. Ni barang ni aku buat tadi. Aduh, ada anak cikgu. Kenapa korang? Korang belah lah, aku nak belah lah. Gezal ke? Terbuka. Biasa je, kau apa? Aku ambil angin je tadi. Kesukaan dah nak mula. Jadi aku ambil angin je lah. Korang tak serius lah. Okay, cikgu datang dah. Cikgu? Okay. Mana Mika dengan Zikri ni? Dekat sana dah. Sekejap. Zikri, Mika. Roja. Dekat padang. Jumpa kat padang. Gezal sekali. Sini. Cepat semua. Okay. So, apa aktiviti pertama kami? Cikgu? Mana cikgu? Apa aktiviti pertama kami? Main bola. Dah kesegaman tu. Tak apalah, kita main bola lah. Geng. Kita tunggu cikgu pergi tandas. Aku ada air tu. Okay. Mana ya aku Sebaik aku ada plan. Cikgu. Saya ada air ni untuk cikgu. Mesti cikgu penat kan? Ambil ni. Dah ambil Okay, minum cikgu kan? Okay. Air yang aku kasih tu. Air untuk kencing. Okay. Kau cakap dengan siapa ni? Aku cakap dengan Zikri. Zikri? Air tadi tu. Air ubat untuk cikgu hebat kan? Pasal. Ya. Okay. Kita gerak je. Kita buat macam biasa je. Aduh, nak terkencing kat pula saya. Semua pergi main je. Saya nak pergi tandas sekejap. Okay? Pergi. Aduh, nak terkencing pula. Kian, rancangan tu berjaya. Kian. Geng. Cepat. Go. Aduh, Zikri dia bapak dia panggil. Jadi, plan kali ni air ni dah jaya. Jadi aku nak korang duit kat aku. Geng, korang semua main je. Cepat. Kita masuk tandas. Kita ambil kertas hujan cikgu. Jadi cakap kat cikgu yang kertas hujan dah hilang. Anak cikgu. Ya manis, kenapa manis? Ada masalah ke? Ya manis, kenapa? Kau nak pergi mana? Pergi tandas lah. Pergi mana lagi? Cikgu. Kertas hujan cikgu hilang lah. Gezal. Pergi Gezal. Cepat. Ambil kertas hujan cikgu. Ya, cepat. Tu. Betul. Cikgu boleh tengok sekarang. Cepat cikgu tengok. Betul. No, walkie-talkie. Tak ada. Saya tak tahu salah. Walkie-talkie. Sejak bila? Tadi saya pegang ni kotak punya. Tak ada lah. Tapi cikgu pergi tengok sekarang cikgu. Kan Gezal. Mika. Okay. Gezal ambil ni Gezal. Okay. Tengok. Saya kata ni tak ada. Tak ada kan? Saya pusing. Tak ada kan? Tak ada kan? Handphone. Ni pun tak ada. Saya tak bersalah. Apa? Saya cek sekarang. Rasakan ni. Ya. Mampus. Gezal. Ambil ni. Cepat. Pergi kat cikgu. Ambil ni. Kau pergi kat cikgu. Kau attract dia. Kena pun korang. Cepat pergi. Sorry cikgu. Ya. Apa kau buat ni? Berjaya. Masih hidup ke? Tapi kali ni aku kasi kau mampus terus.
berjaya. Jap. Itu macam polis ni. Gaza. Keluar, Gaza. Lari, Gaza. Lari. Tidak. Aku dengar bunyi polis. Lari, kita lari. Ya. Aku lari dulu. Cepat Gaza. Lah. Macam mana ni? Aku tahu kita akan mampus sekejap lagi. Tidak. So guys, nampaknya sampai di sini saja video pada ni. Harap korang enjoy. Kita jumpa di dalam video kata insyaAllah. So, watak ni je ke? Okay. Ni watak dia. Kita ada Nail, Naihimi, kita ada Mas Nawah, kita ada Zakwan, kita ada Kotak Cikgu. Maksudnya anak cikgu geng. Kita ada Gaza, kawannya Safi. Murid biasa juga. Mika dengan Zikri tadi hilang dah kawan. So, harap korang jaga diri dalam video kata insyaAllah. Bye-bye semua. Yusufati. Ciao.